Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhul 'ata'a ma dama 'ata'an fa idza sara rishwatan fid din fala ta'khudhu yamna'kumul faqra wal hajah ala inna rahal islam dairah faduru ma'al islam ala innal kitaba was sultana sayaftariqan fakunu ma'al kitab ala inna fikum umara'an ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaytumuhum qatalukum. قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال كونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب طاعة في طاعة الله خير من حياة في معصيته موتة في طاعة الله خير من حياة في معصيته. رواه الطبراني في الأوسط. Maksudnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah pemberian sekiranya itu adalah sungguh-sungguh pemberian. Sekiranya pemberian itu rasuah dalam perkara agama, maka jangan kamu mengambilnya. Tidak mengambilnya itu menghalang kamu daripada menjadi faqih dan bangsat. Ingatlah sesungguhnya paksi Islam akan berpegang dalam keadaan Islam itu berpusing-pusing dalam keadaan naik dan turun, kuat dan lemah. Ingatlah kamu hendaklah bersama dengan Islam dalam semua pusingan itu. Ingatlah Al-Quran dan orang yang berkuasa akan bertentangan. Kamu hendaklah bersama dengan Quran. Ingatlah akan ada kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang beramal untuk diri mereka, bukan untuk kamu. Sekiranya kamu mentaati mereka, mereka menyesatkan kamu. Sekiranya kamu menentang mereka, mereka membunuh kamu. Lalu mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kami mesti buat sekiranya kami menghadapi keadaan itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu seperti pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam. Walaupun mereka disola pada kayu-kayu, dibelah dengan gergaji, mereka teguh dengan pendirian mereka. Sesungguhnya mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan durhakakan Allah. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Para ulama mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu an, salah seorang kalangan para ulama sahabat radhiyallahu anhum yang diberi kepercayaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemerintah ataupun gubernur daerah dan menjadi hakim, menunjukkan keilmuannya dalam perkara agama. Hadis ini menunjukkan satu perkara yang besar dalam urusan agama, bencana yang dihadapi oleh umat Islam di zaman fitnah, di zaman keadaan yang boleh merosakkan agama, akan adanya pemberian-pemberian, hadiah-hadiah dan sumbangan-sumbangan, bukan kerana benar, bukan kerana membantu orang yang miskin, bukan kerana membantu orang yang susah, bukan kerana imbuhan yang diberikan, jasa yang dibuat, tetapi kerana rasuah dalam perkara agama. Rasuah untuk menentukan betul dan salah, supaya menerima perkara yang salah dengan diberi sumbangan, hadiah dan berbagai-bagai perkara. Itu al-rasuah dalam perkara agama. Nabi mengatakan, sekiranya kamu tidak mengambil rasuah dalam perkara agama, kamu tidak menjadi fakir, tak menjadi bangsa, tak menjadi miskin. Allah halang kamu daripada menjadi fakir dan bangsa. Sekiranya kamu mengambil sumbangan yang diberi begitu rupa, harta itu tidak berkat. Bukan saja haram, tidak berkat, yang membawa kepada kamu jadi miskin, jadi bangsa. Dan kita melihat sendiri bagaimana dalam dunia pada hari ini, sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan, kemudahan-kemudahan yang diberi tidak boleh meninggikan taraf orang yang menerimanya. Kerana apa? Tidak ada berkat, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan kepadanya, maka tidak boleh memulihkan kehidupan seseorang itu. Bila harta tidak berkat, berkat ialah perkara yang gaib, perkara yang diberi oleh Allah Ta'ala, yang kita tidak nampak. Harta kita, kesihatan kita, kebolehan kita, ilmu kita dan seumpamanya. Bila berkat, memberi kebaikan dunia dan akhirat. Bila tidak berkat, hilang begitu sahaja, kebaikan sementara sahaja, kemudian hilang dan boleh membawa kepada kejahatan dunia dan kejahatan di hari akhirat. Berlaku di akhir zaman, Islam dalam keadaan mengikut peredaran zaman, pasang dan surut, macam laut, macam sungai. Allah Ta'ala lakukan pasang dan surut laut untuk membersihkan air dan pantai, membersihkan pasir. Bila adanya pasang surut, maka bersihlah pasirnya, bersihlah airnya. Begitulah manusia, bila ada pasang surut, bersihlah Islamnya. Allah Ta'ala nak tapis manusia-manusia yang Islam ini, adakah yang benar imannya ataupun bohong imannya. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia itu mengira, manusia itu ingat sudah cukup bila mereka berkata kami sudah beriman, kami sudah beriman, kami sudah percaya, padahal mereka tidak dicuba dan diuji. Sesungguhnya Allah telah menguji umat-umat di zaman dahulu. Setelah diuji oleh Allah, maka zahirlah orang-orang yang benar, yang benar imannya, dan orang yang berbohong imannya. Maka berlakulah pasang surut dalam keadaan kehidupan umat Islam. Islam kadang-kadang diletakkan di atas, Islam kadang-kadang diletakkan di bawah, ditekan dan ditindas. Islam kadang-kadang diletakkan di hadapan, kadang-kadang diletakkan di belakang. Dipusing-pusingnya Islam itu, ada masa diikut oleh orang, ada masa ditinggal oleh orang. Sama ada masa orang tinggal, orang ikut,
kamu tetap ikut Islam. Jangan berjanggak-berganjak dengan Islam. Jangan lari daripada Islam dalam keadaan susah yang bagaimana sekalipun. Hendaklah berpusing bersama dengan Islam. Kerana Islam itu berpusing di atas paksi yang teguh, paksi yang kuat. Sekiranya kamu meninggalkan Islam, kamu terpecat daripada paksi yang teguh dan kuat itu. Kamu termasuk di dalam kesesatan, termasuk di dalam kerosakan, dan akan berlaku dalam keadaan yang lebih mencabar, di mana orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memimpin negara, yang memerintah negara, yang ada kuasa, meninggalkan Quran, tak ikut Quran, berlawan dengan Quran. Quran mengatakan halal, yang memerintah kata haram. Quran mengatakan haram, yang memerintah kata halal. Quran suruh buat, yang memerintah tak buat. Quran larang, yang memerintah buat apa yang dilarang oleh Quran. Akan berlaku keadaan yang begitu rupa. Kamu hendaklah bersama dengan Quran. Jangan lari daripada Quran. Bukan saja baca Quran untuk dapat pahala, bukan saja baca Quran untuk dapat berkat, bukan saja baca Quran untuk dengar. Quran adalah petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Sebaik saja surah Al-Fatihah yang wajib dibaca selepas sembahyang, suratul Baqarah, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, kitab ini, kitab Quran yang kamu baca ni memberi, tidak syak lagi, tidak ragu lagi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Quran adalah kitab petunjuk sehingga hari kiamat. Dengar Quran, faham, tengok terjemahan dia, apa perintah dia, ambil ilmu Al-Quran itu dalam semua urusan yang berkait dengan kepercayaan, yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan kehidupan kita, yang berkait dengan apa saja, sains, teknologi, semuanya ada dalam Quran. Quran adalah petunjuk dalam semua perkara. Ikut petunjuk Quran ini, walaupun orang yang memerintah tak ikut Quran, kerana nak mengekalkan kuasanya, sanggup menggunakan kezaliman, sanggup mencipta senjata-senjata yang membunuh manusia sehingga lebih ganas daripada binatang yang buas. Senjata beracun, senjata nuklear dilarang oleh Quran, buat juga. Kenapa? Nak meneguhkan kuasa pemerintahan di dalam dunia ini. Dalam keadaan semua perkara itu, kamu adalah bersama dengan Quran. Jangan lari daripada Quran, jangan berganjak dengan Quran. Begitulah akan berlaku. Orang-orang yang memimpin kamu beramal untuk diri mereka, bukan untuk kamu. Mereka kira mereka saja, mereka tak kira kamu. Mereka suruh kamu buat macam-macam. Kalau kamu taatkan mereka, mereka sesatkan kamu. Kalau kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Sampai kepada peringkat mereka bunuh kamu kalau mereka tak ikut pemimpin-pemimpin yang macam itu. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau kami bertemulah dengan keadaan yang macam ini, macam mana kami nak buat? Rasulullah kata, kunu ka ashabi Isa, nushiru bil manashir wa humilu ala al-khushub, mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'asiyatih. Jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, barrafa'allahu ilaih, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak boleh bunuh dan tak boleh salib Nabi Isa. Yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Yang disalib itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Quran mengatakan Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih, Isa akan turun di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat. Akan turun di akhir zaman dalam usia 30 tahun, sebagaimana dia diangkat dalam umurnya 30 tahun. Setelah Nabi Isa diangkat,
tinggallah sahabat-sahabat dia yang dikenali dengan Hawariyun. Hawariyun ialah mereka yang setia dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagaimana penolong-penolong agama Allah. Apabila Nabi Isa alaihi salam yang telah dikepung oleh bala tentera Raja Herodos, bala tentera Raja Herodos yang telah membunuh Nabi Zakaria, menyembelih Nabi Yahya alaihi salam, mencari Nabi Isa alaihi salam untuk membunuhnya. Dalam keadaan Nabi Isa dikepung, Nabi Isa bertanya, siapa kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku bagi menegakkan agama Allah? Lalu Hawariyun, 12 orang sahabat Nabi Isa, Hawariyun, sahabat-sahabat yang setia, berkata, kamilah yang bersedia untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Hawariyun telah ditangkap. Ada kalangan mereka yang dibelah dengan gergaji, dibelah tubuh dengan gergaji untuk diseksa supaya mati dalam keadaan diseksa, dan disalib pada kayu-kayu, disalib pada kayu-kayu, diletakkan pada kayu-kayu, disolder pada kayu-kayu dalam keadaan yang diseksa, dalam keadaan yang menyakitkan. Mereka tidak berganjak dengan agama Allah. Kenapa? Kerana mereka tahu selepas mati masuk syurga. Selepas mati masuk syurga. Disebut dalam Quran macam sahibu Yasin, iaitulah sahabat Nabi yang disebut kisah dalam surah Yasin. Bila 3 orang Rasul telah dikepung oleh orang ramai, waja'a min aqsal madinatul rajulun yas'a, lalu datang seorang lelaki dari pinggir bandar, berjalan dengan segera, menyatakan, wahai orang ramai, berimanlah dengan Rasul-Rasul ini. Rasul-Rasul ini tidak mendapat upah. Lalu dia telah ditangkap, diperebah, dijijak ramai-ramai, tubik perut daripada duburnya. Setelah dijijak beramai-ramai, tubik perut, dan dia mati. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebaik saja roh dia dicabut, roh dia bercakap, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai kaum aku, mudah-mudahan kamu tahu di mana aku sekarang. Aku sekarang berada di dalam syurga, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang tengok pada zahirnya dia dalam keadaan seksa, dalam keadaan sakit, tetapi di alam barzah sudah masuk syurga, disambut oleh Allah Ta'ala. Itulah pendirian sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam, berpegang dengan agama walaupun disola, dibelah kepala jasad dengan gergaji sehingga jatuh kedua-dua jasad yang dibelah itu. Nabi kata, kalau kamu hadapi keadaan ditekan, keadaan yang diseksa, kamu hendaklah bersama dengan agama Islam sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Walaupun para ulama mengatakan diberi rukhsah, diberi kemudahan kepada seseorang itu untuk menipu, berucap dengan bohong, mengatakan dia ikut perkara yang tak betul tapi hatinya tak ikut. Dia beri rukhsah, dia beri kemudahan. Faman turra ghaira bagh, disebut illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dengan iman, dia ampun oleh Allah Ta'ala. Tetapi memilih mati dibunuh dalam keadaan bersama dengan Islam, syahid, disebut dengan azimah, adalah lebih afdal. Nabi kata, jadilah kamu sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Walaupun mereka diseksa sehingga mati, mereka tetap bersama dengan Islam, kerana mati dalam keadaan bersama dengan Islam, teguh dengan Islam,
lebih baik hidup panjang umur tapi dalam keadaan durhaka kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhik wa 'azim sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Maqsud ya Dzal Fadli wal Jud. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa a'malana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah kabiraha wa saghiraha 'azimaha wa haqiraha ظاهرها وباطنها علنها وسرها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.